Nama saya Haji Rashid. Saya adalah seorang perawat perubatan Islam di Singapura. Di sini saya nak berkongsi satu pengalaman saya yang terjadi kepada sebuah keluarga, yang mana ini sering kali dilakukan oleh ibu kepada keluarga ini. Ibu ni ada 2 orang anak. Dua-dua adalah anak lelaki. Satu berusia 3 tahun, seorang lagi berusia 4 tahun. Jadi abang dengan adik ni tidur sama-sama lah. Biasalah Casey, kalau ada anak lelaki dua-duanya, kadang-kadang suruh tidur waktu malam, tak nak tidur, sibuk nantilah, main-main tu dia kacau dia, tak nak lelapkan mata. Jadi ibu ni pula sering kali suka buat apa tahu? Sebelum bila anak dia tak nak tidur, ibu dia akan masuk dalam bilik, lampu tu akan tutup. Dia tutup lampu, kemudian dia pergi dekat tingkap. Sini ni ada 2 budak ni tak nak tidur. Ni. Sini. Kan nampak datang. Nampak kat tingkap ni. Takutkan anaknya sampai begitu sekali, hanya untuk anaknya tidur, tapi hakikatnya memang anak dia akan rasa takut dan akan tidur. Jadi setiap malam, kalau anak tak boleh tidur, ibu akan pergi dekat tingkap, dah tutup lampu semua. Kemudian ibu akan kata, sini, ni ada 2 budak ni tak nak tidur ni. Begitulah yang kerap dilakukan lah oleh ibu yang disebutkan oleh Tuan Haji Rashid di sini. Jadi pendengar Ria 897, benda ni lama-kelamaan menjadi kebiasaan, lama-kelamaan menjadi kenyataan. Sampaikan dalam bilik tu ada benda. Sebab mak dia selalu olok-olok panggil, sini. Jadi benda tu ingatkan betul-betul. Dia pun, lama tuan rumah panggil aku takut-takut ke anak dia. Jadi selepas beberapa bulan, anak dia sekarang takut nak masuk bilik, sampaikan menangis-nangis. Bila masuk bilik, terus tarik selimut tidur, macam takut sangat. Sampaikan pada suatu hari, dia dapati macam kelakuan anaknya amat berbeza. Jadi cuba dapatkan bantuan seseorang, dan seseorang itu menghubungi saya untuk bantu keluarga ni. Saya pergi ke rumah mereka yang terletak dekat kawasan Chua Chu Kang, KC. Pergi rumah, saya pun masuk dalam rumah. Kemudian saya pergi ke bilik budak-budak. Dalam perjalanan nak pergi bilik budak-budak aja KC, saya dah rasakan perasaan saya ni seperti ada tentangan. Benda tu macam tak suka kehadiran saya. Saya pun tolak pintu bilik. Tengok bilik tu biasa bilik budak-budak. Masuk dalam, saya dapat rasalah perasaan dan naluri saya mengatakan ada sesuatu dalam rumah ni. Kemudian malam tu saya membaca dan baca. Ambil air yang saya bawa bersama, itu merupakan air bacaan Yasin, dan saya renjis dekat penjuru-penjuru dalam bilik pelanggan saya ni. Setelah tu saya kata padanya, baik, untuk malam ni anak-anak semua tidur dengan awak. Jangan kasih anak tidur dalam bilik ni dulu ya. Besok nanti saya datang balik, kita tengok macam mana. Apa-apa awak telefon saya akan datang. Jadi KC, kata Haji Rashid, saya pun setelah saya buat perkara tersebut, saya pun tinggalkan rumah tu dan balik rumah. Pendengar Ria 897, saya dapat panggilan daripada tuan rumah pukul 1 pagi. Dia telefon saya. Katanya, Haji Rashid, saya minta maaf ganggu pagi-pagi. Kenapa ni? Ada apa? Anak awak okey tak? Anak saya okey.
Dalam rumah saya ada suara perempuan nangis, Tuan Haji. Ya Allah. Pendengar ya, dalam hati saya tahu, kalau menangis tu lazimnya adalah kakak cantik, ataupun istilah yang kita beri, Pontianak Casey yang nangis. Selalu kalau suara perempuan nangis, jin yang dimaksudkan adalah Pontianak. Kemudian saya tanya, sejak bila dia nangis? Tak tahulah. Saya terbangun. Bila bangun waktu malam tu terdengar suara tangisan. Sekarang dengar lagi tak? Ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Okey, saya datang sekarang. Bila saya dalam perjalanan nak pergi rumah, padahal tadi saya dah pergi rumahnya, kali kedua nak pergi rumah ni Casey, kata Tuan Haji Rashid. Pusing, tak dapat cari rumah yang saya baru pergi awal tadi. Lalu saya telefon. Farida, ini saya, Haji Rashid. Saya on the way ni. Blok awak blok berapa Dia pun beritahu saya. Itulah, saya dari tadi, sekarang saya dekat Choa Chu Kang Avenue sekian-sekian ni. Dari sini macam mana nak pergi rumah awak? Katanya, Tuan Haji, tu lagi jauh tu. Jauh? Jauh dari rumah saya. Tuan Haji jalan terus saja. Nanti nampak avenue ni, masuk street ni dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan di sinilah. Saya tak boleh beritahu nanti kalau letak street mana, tingkat berapa. Jadi kata Tuan Haji Rashid, saya masih pandu ni Casey. Pusing cari mana blok ni. Tak jumpa-jumpa ni. Saya telefon lagi. Farida, minta maaf suara tu masih ada lagi atau dah hilang? Suara tu dah tak ada, dah hilang. Okey, awak tunggu sekejap. Saya pun berhenti kenderaan kat tepi, keluar dari kenderaan saya, berdiri, hidupkan sebatang rokok kejap. Sambil tu saya baca. Saya sembuh asap tu dekat kereta saya. Baca lagi, saya sembuh asap rokok dekat kereta. Masuk dalam, tutup pintu, hidupkan enjin. Saya baca sesuatu. Pendengar Misteri Jam 12, saya terus pandu sampai pula rumah dia. Sebelum ni cari pusing macam nak rak Casey, tak jumpa-jumpa. Sampai kolong blok, saya pun letak kenderaan saya. Saya pun pergi ke rumah yang disebutkan. Masuk dalam rumah, saya tanya dia, tadi ada lagi tak suara orang menangis? Katanya, dah berhenti Tuan Haji. Tapi anak saya takutlah Tuan Haji. Sebab tadi dia kata dalam bilik nampak ada perempuan. Tak apa. Saya pun berada dalam bilik itu membaca surah-surah Ruqyah. Saya tak benarkan wanita tu berdiri depan pintu. Saya kata tutup pintu, awak masuk bilik, awak tutup pintu bilik. Tidur. Dah habis nanti saya panggil awak. Sebab takut nanti kalau dia berhampiran dengan saya, makhluk tu masuk dalam badan dia pula. Saya cuba baca dan baca. Tiba-tiba tengah baca, tangan saya ada satu garisan seperti ada orang cakar. Tiba-tiba rasa seperti ada orang cakar tangan saya. Tengok, ada cala. Cala ni baru ni. Baca lagi. Dari jam 2 lebih sampai hampir 4 pagi. Barulah saya rasa dah tak ada lagi benda tu dalam bilik. Baru saya kunci bilik tu, khususnya kunci tingkap bilik itu menggunakan ayat-ayat tertentu, dan kemudian saya ketuk pintu. Dia pun keluar. Tuan Haji macam mana? Alhamdulillah, buat masa ni dah okey. Dia tak akan datang lagi. Tapi kalau dekat luar tingkap, dengar ketuk-ketuk, dengar orang ketawa, dengar orang menangis, jangan indahkan. Sebab dia tak boleh masuk dalam rumah. Nanti lama kelamaan dia akan penat, dia akan pergi tempat lain. Terima kasih. Jadi kisah di sini, kata Tuan Haji Rashid, ingin saya mengingatkan semua,
Janganlah takut-takutkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan menggunakan hantu sebagai penyebab untuk menakutkan mereka. Masuk bilik. Situ ada hantu. Sebab ini, secara tidak langsung, kita mengagung-agungkan makhluk ini. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Kali ini saya nak kongsi pula kisah berkenaan dengan seorang anak yang mana beliau, anak ni seringkali beritahu ibunya tentang dia nampak sesuatu, tapi ibunya tak pernah percaya. Malah ibunya akan cakap, jangan takutlah, tak ada apa-apa lah. That is, cakap mutih lah mak-mak sekarang ni tu. Oh, that's only your imagination lah. Mungkin saya gunakan namanya sebagai mungkin nama samaran lah. Mungkin Zul, nama anak kecil lah. Jadi mak-mak zaman sekarang ni cakap, Mami, I'm scared, there's someone inside my room. Nanti Mami untuk tenangkan anak dan tak nak panjangkan cerita, ayo, kenapa takut? Tak ada apa-apa lah. It's only your imagination, okay? Don't think too much, kata ibunya lah. Begitulah berlaku dalam kisah ni. Anaknya Zul berusia 6 tahun. Dalam keluarga ni, suami, isteri dan anak tinggal dalam satu rumah. Jadi apa yang berlaku? Anak beliau bernama Zul beberapa kali pernah beritahu ibunya, ataupun dalam sini dia memanggil ibunya Mami lah. Mami, nanti nak tidur dalam bilik dengan ibunya. Tapi ibunya tidak benarkan. Dan katanya, saya kesal sebenarnya, tidak percaya dengan kata-kata anak saya. Saya hanya menidakkan kata-katanya. Dan mula-mula dia beritahu saya lah, keesokan pagi tu dia cakap dia takut nak tidur bilik seorang. Dan saya cakap, kenapa? Katanya dalam bilik ada perempuan ni berdiri. Perempuan, saya pun tengok dia, perempuan apa? Dia kata dia nampak betul-betul dekat penjuru bilik. At the corner of my room, I saw this lady, very scary, Mami. Dia kata, Mami, the hair so long until the floor. Dengan begitu animated cara dia berbual dengan saya, Kisi. Dia kata dia tunjukkan rambutnya panjang sampai ke lantai dan lantai tu rambut semua. Dan saya pun mula-mula takut jugalah. Jadi oleh kerana saya tak nak lah benda ni melirit panjang dan dia akan takut setiap malam, saya pun kata, there's nothing lah. Dan saya cuba fikir, 2 hari lepas dia ada menonton filem seram dengan saya dengan suami dekat rumah. Jadi mungkin kerana tu dia terbawa-bawa. Dan saya kata, you see, Mami told you, jangan tengok cerita seram. You tengok juga kan, dah takut sendiri kan? No, Mami, no. Okay, tak apa. 2 malam kemudian, anak saya tengah tidur dengan suami dalam bilik. Anak saya berdiri tepi katil. Mami, dia kejut saya tau. Mami. Saya buka mata. Yes, Zul, what do you want? Why are you not sleeping? Saya kata pada anak saya. Anak saya cakap, I'm scared, Mami. The lady is here again, Mami. Can I sleep with you? Saya pun tak naklah gaduh panjang. Saya pun tak nak marah anak saya. Saya pun tengah mengantuk. Come. Anak saya pun naik atas katil, tidur antara saya dengan suami. Okey. Kemudian besoknya saya cakap dengan anak saya, sebab saya nak latih dia tidur sendiri. Anak saya sebelum ni pun memang ada masalah tidur seorang diri. Agak lama. Jadi saya paksa. Akhirnya dia mampu tidur seorang diri. Tapi saya masih sangkakan, mungkin sebab kita tonton filem seram beberapa hari yang lalu, dan ini menjejas keberanian anak saya untuk tidur seorang diri. Dan saya faham ini akan memakan masa untuk dia lupakan cerita seram tu. Paginya saya kata padanya, Zul, nanti malam ni jangan tidur dengan Mami lagi Zul kena tidur seorang diri, okay? You must learn, okay? You can switch on your light, kata saya lah kepada anak saya. Nak tidur malam, bukalah lampu, tak kisah. Okay, tidur, buka lampu. Saya pun dah masuk bilik. Kemudian saya dengar, Mami,
Mami! Saya pun bangun, pergi dalam biliknya. Saya tolak pintu. Pintunya saya tak tutup habis. Saya tutup rapat. Tidak tutup habis. Cuma rapat kan. Tolak pintu, saya terperanjat Casey. Dan saya marah anak saya. Zul, Mami cakap apa? Kalau takut jangan tutup lampu. Kenapa tutup lampu? Anak saya berdiri menuju ke arah saya. Mami, saya tak tutup lampu. Lampu ni tutup sendiri. Bayangkan. Tetap saya tak percaya cakap anak saya. You don't lie. Saya ingatkan anak saya mati-mati tutup lampu sendiri sebab dia nak tidur dengan saya dengan suami. Mungkin tu alasan dia buat. Cakap, you don't tell lies to Mami. One more time. Saya diam. Anak saya pun masuk tidur. Saya duduk tepinya. Saya pun duduk sampailah dia tertidur. Mengantuk Casey. Kemudian saya keluar dari bilik perlahan-lahan. Kemudian saya jalan nak pergi bilik saya. Sedang saya nak masuk bilik saya dapat lihat bilik anak saya yang saya rapatkan pintu, yang ada terang cahaya lampu keluar. Ruang tamu gelap. Jadi oleh kerana bilik anak saya lampunya saya nyalakan dan tutup rapat, ada renggang sedikit antara bingkai bilik tu, door frame, dan juga pintu, daun pintu tu ada gap, ada ruang. Cahaya bilik lampu anak saya terkeluar kan. Saya tengah tolak, tiba-tiba lampu bilik anak saya mati Casey dengan sendirinya. Saya terhenti tau. Lampu ni rosak ke? Saya pun jalan patah balik nak pergi bilik anak saya. Tolak pintu perlahan-lahan. Tolak. Casey, saya nampak apa yang anak saya ceritakan. Perempuan berdiri tegak, rambutnya panjang Casey sampai ke lantai. Berdiri dekat penjuru bilik. Saya terus nak menangis Casey. Rupa-rupanya anak saya cakap yang benar. Saya buka lampu menyala. Saya masuk dalam bilik, bulu rumah meremang Casey. Zul, anak saya buka mata. Come sleep with Mommy tonight, okay? Saya bawa anak saya keluar dari bilik. Anak saya jalan masuk dalam bilik saya, tutup pintu. Dan sejak malam tu saya tak nak gaduh lagi dengan anak saya, suruh tidur sendiri. Sebab ada benda dalam bilik sebelah. Saya tak tahu nak buat apa sekarang. Sebabnya gangguan itu masih lagi berterusan. Ada kalanya saya masuk dalam bilik anak. Bila saya dah lipat pakaian anak nak masukkan dalam almarinya, saya dapat rasakan seperti saya diperhatikan oleh sesuatu dalam bilik anak saya. Saya ni jenis yang tak percaya sangat dengan gangguan-gangguan ni. Saya cuma tahu manusia ada perasaan takut, yang mana manusia ni akan fikirkan sendiri gangguan itu. Jadi sebab itulah, daripada segi psikologi, kita fikirkan benda seram, kita akan takut. Jadi jangan fikir benda seram, kita tak takut. Sampai ke saat inilah, saya tak tahu bagaimana nak mengatasi masalah gangguan dalam bilik anak saya. Terima kasih, Casey. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Okey, ini kiriman daripada Yati berkongsi peristiwa. Yang ini katanya, Casey, kadang-kadang anak-anak kita ni demam, kita tak tahu apa puncanya. Dan sebagai seorang ibu bapa, kita harus juga mempunyai fikiran yang terbuka. Demam ini boleh berlaku kerana sakit diserang virus. Yang kedua, demam ini mungkin kerana gangguan makhluk halus. Saya ni jenis yang tak percaya dengan yang kedua. Yang pertama, virus biasalah. Kalau anak sakit dan demam, itulah seringkali yang saya rasakan. Yang anak saya ni mungkin badannya imun sistem tak kuat, jumpa doktor, makan ubat. Tetapi demam anak saya yang berusia 5 tahun ni berlarutan, berpanjangan. Yang hairan, demam ini hanya berlaku pada malam hari saja. Nanti bila malam dia demam, badannya mula panas, dia mula menggigil, menggeletar. Pagi saya nak bawa jumpa doktor, periksa temperature dah turun. Tengok anak saya dah okey, tak menggeletar, tak lemah, boleh makan, boleh bermain. Nanti bila malam selepas maghrib,
dia mula akan duduk diam diri seorang-seorang dia duduk. Saya nanti cari, Iwan. Nanti nampak dia tengah duduk dekat one corner, menggeletar, menggigil. Kesian saya dibuatnya. Dan kejadian berlaku beberapa kali, sampaikan malam tu juga saya kejarkan ke hospital, iaitu emergency untuk mendapatkan rawatan. Bila jumpa dengan doktor periksa suhu badan anak saya. Bila tengok suhu badan melalui termometer yang digunakan, suhu badan anak saya okey, tak demam pun. Kata doktor kalau demam 37.5 ke atas adalah tanda-tanda anak saya demam. Tapi langsung tidak. Anak saya menggigil Casey. Menggigil. Kemudian dia selalu tengok atas. Matanya pandang ke atas, mendongak ke atas macam ada sesuatu yang tak kena. Dan yang menyarankan kepada saya adalah doktor tu sendiri. Doktor tu kata, maybe you want to try alternative. Mendapatkan rawatan alternatif Casey. Saya ni memang tak percaya. Sampaikan doktor dah sarankan, terpaksa saya pergi. Saya tanya beberapa orang kawan, mereka sarankan berjumpa dengan ustaz, seorang ustaz, dan ustaz ini dikenali sebagai Ustaz Taufik. Saya mendapat nombornya dan berjumpa dengan ustaz di masjid. Dia bertugas di salah sebuah masjid di Singapura. Datang pada waktu pagi, saya ceritakan pada dia, anak saya 5 tahun begini-gini waktu maghrib. Ustaz kata, insyaAllah nanti izinkan saya lah datang ke rumah sebelum waktu maghrib. Jadi ustaz pun datanglah keesokan harinya sekitar jam 6 petang. Saya jemput dia masuk dalam. Dia pun mulalah tengok-tengok rumah. Dia mula membaca. Dalam rumah tu dia minta izin baca Quran. Dia duduk dekat ruang tamu, dia pegang Quran satu tangan, kemudian dia baca sampai masuk waktu maghrib. Jadi dari 6 lebih tu dia baca sampai maghrib. Kemudian dia solat. Selepas solat tu, tengok anak saya dah macam biasa pattern, duduk dekat tepi. Dalam bilik, tepi tembok dia duduk berpeluk tubuh, menggigil, menggeletar. Kesian Casey melihat keadaan anak saya. Dan matanya sering kali pandang ke atas. Ustaz tu tengok, ustaz tu panggil anak saya, Iwan, langsung tak menyaut dan langsung tak pandang. Selalunya anak kecil kalau kita panggil nama, kita panggil dia akan toleh tengok. Ini langsung tak buat. Kemudian ustaz saya nampak menghampiri anak saya. Kemudian ustaz tu duduk bersila depan anak saya. Ustaz pegang tangan anak saya, masih menggigil ketakutan. Ustaz tu pun mula baca surah-surah. Kemudian anak saya baru toleh tengok ustaz tu. Dan terus dia peluk Ustaz Taufik. Dia peluk. Saya nak menangis melihat keadaan. Saya cuba cekalkan hati, kuatkan semangat. Bila dia peluk Ustaz, saya tahu ada benda yang tak kena. Kemudian Ustaz tu kata, boleh tolong ambil anak awak dekat luar, kasih dia tengok TV. Kalau ada kartun ke, biar dia tengok sekejap. Dia dah okey sekarang. Saya perlukan masa duduk dalam bilik. Awak izinkan saya tak duduk sini? Boleh Ustaz silakan. Terima kasih ya. Dan bila saya keluar, Ustaz tu pegang Quran. Dia duduk dalam bilik saya. Dia baca Casey. Baca Quran. Dia baca. Lama tu Casey. Daripada jam 7 lebih, masuk waktu isyak dia berhenti. Dia keluar solat isyak. Dia masuk balik. Dia sambung lagi baca Quran. Kemudian dia keluar. Katanya, dalam bilik awak ada benda yang dah tinggal. Dia tak nak keluar. Saya dah baca. Tapi buat masa ni, awak jangan tidur dalam bilik dulu. Tidur dekat bilik lain ataupun tidur dekat ruang tamu lah. Besok saya kena datang lagi. Akhirnya Casey, kali kedua Ustaz Taufik datang bersama dengan seorang rakan. Keadaan anak saya kembali pulih. Dah tak lagi demam bila masuknya waktu maghrib. Kadang-kadang memang sukar kita nak percaya tentang perkara-perkara alternatif ini. Tapi sememangnya ia wujud. Cuma kita saja yang tak nak percaya. Terima kasih.
Misteri Jam 12. Kalau berani dengar. Kalau takut jangan. Kisah yang diceritakan datang daripada seorang ayah, seorang suami. Namanya Abdullah. Ataupun kata beliau, Kesi boleh panggil saya Dola. Peristiwa yang saya nak ketengahkan adalah sesuatu yang saya rasa boleh diambil iktibar. Pengalaman ini berlaku dalam rumah saya, berkenaan dengan anak gadis saya yang berusia 7 tahun. Dia tidur seorang diri dalam biliknya. Saya ada 3 orang anak. 2 lelaki dalam satu bilik. Anak perempuan saya tidur seorang diri dalam satu bilik. Dan saya dengan isteri satu bilik. Pada usia yang agak muda, kami telah pun melatih anak-anak supaya jangan tidur dengan kami dan tidur di bilik masing-masing. Pada waktu itu, baru-baru itu, sekitar umur ataupun usianya pada waktu itu 7 tahun. Memberitahu isteri, dia takut nak cakap dengan saya. Saya akan marah. Dia beritahu isteri yang dia tak nak tidur dalam bilik, dia takut. Isteri beritahu saya. Saya kata kalau takut tidur buka lampu. Tapi tetap, kata isteri, beberapa hari kemudian pun dia mengadu. Mengadu kepada saya, kepada isteri yang dia takut. Takut nak tidur dalam bilik seorang diri walaupun tidur dengan lampu dinyalakan. Saya akan marah bila isteri cakap, "Bang, Anissa takutlah bang tidur sorang-sorang. Kasihlah tidur dengan kita Awak ni senang sangatlah awak berhala dengan anak. Ini kita dalam rumah. Kita selamat dalam rumah ni. Takut tu perasaan sendiri. Awak kasihlah dia naik muka nanti. Tak boleh. Biar dia belajar. Kalau tak, biarlah saya tidur. Awak jangan nak tidur dengan anak. Tujuan saya nak didik dia berdikari, tidur sorang. Kalau dari kecil sampai dia besar nak berkepit dengan mak bapak, macam mana kita nak tidur?" Dan saya memang tak layan, Casey. Saya, pada pandangan saya, semua mesti berdikari. Jangan nak tidur dengan mak, dengan bapak, nak menyelit. Jadi, pada suatu hari, isteri saya beritahu, "Bang, Anissa cakap dia tak boleh tidur sebab malam-malam dekat tingkap dia nampak ada orang." Awak percayalah cakap dia. "Anissa!" "Sudahlah bang, sudahlah. Anissa!" Anak saya masuk dalam bilik, saya marah. Saya kata pada anak saya, lagi sekali saya dengar dia komplain dekat mak dia beritahu mak dia yang dia takut, dia nampak tu, dia dengar ni, saya akan suruh dia tidur dekat ruang tamu dalam gelap seorang diri. Terdiam anak saya. Pendengar Misteri Jam 12, dia tetap beritahu mak dia. Saya tahu. Tapi mak isteri saya tidak beritahu berita itu kepada saya. Sampaikan ketika saya dengan isteri tengah tidur, saya terdengar waktu malam anak saya menangis dekat bilik sebelah. Saya bangun dengan isteri, buka pintu, tengok dia terbaring atas katil. Lampu terang, Gisi. Isteri saya menghampiri anak, peluk dia erat-erat. "Nisa, ibu kat sini. Mak kat sini, jangan nangis. Nisa, mak kat sini." "Ni apa ni nangis? Apa ni nangis?"
Pendengar Ria 897, saya pada malam tu rasa kesian juga. Tapi saya nak kena buktikan anak saya. Okey Anissa, hari ini, esok dengan lusa, 3 hari berturut-turut Anissa dengan mak tidur dalam bilik bapak. Hari ni, malam esok, malam lusa, bapa akan tidur dekat bilik Anissa. Tengok, tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Ini semua all in your mind. Marah saya kepada anak saya, Casey. Pendengar Ria 897, malam tu, anak saya tidur dengan isteri dalam bilik kami. Saya tidur dalam bilik anak gadis saya. Tidur nyenyak sampai ke pagi. Bangun, tak ada apa-apa. Ini semua adalah permainan minda, Casey. Malam kedua, Casey, saya tidur dalam bilik anak saya. Isteri dah tidur, anak dah tidur, semua dah masuk tidur. Waktu tu jam 10 lebih malam. Saya pun dah masuk tidur. Saya dengar bunyi orang ketuk. 2-3 kali dia tok, 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 tok. Pada mulanya saya ingatkan pintu bilik diketuk. Saya pun bangun, buka pintu bilik. Tengok tak ada orang dekat luar. Tutup balik pintu, dengar lagi. Dan bila saya dengar dengan jelas, bunyi itu bukan bunyi pintu bilik. Saya pun pandang dekat tingkap. Terperanjat saya kisi dekat tingkap. Saya nampak macam ada orang. Susuk tubuh, bentuk tubuh, rambut tutup muka dekat tepi tingkap. Kadang-kadang dia menjelma, kadang-kadang dia hilang. Jadi saya ni dalam keadaan gelap. Saya tenung dan renung lama kisi dekat luar. Dia macam main sembunyi-sembunyi dekat tepi tingkap. Saya cuba pejam mata, baca bismillah. Bunyi lagi. Saya buat bodoh. Kuatkan semangat. Lelapkan mata. Tak ambil kisah. Tapi bulu rumah meremang ni. Tidur sampai ke pagi. Hari yang ketiga, saya tidur dengan dalam bilik seorang diri, bilik anak saya. Anak saya masih tidur dengan isteri. Saya cuba tidur, dah masuk bilik semua. Kali ni saya tutup tingkap dengan langsir. Kemudian isteri saya, sebelum masuk tidur, singgah sebentar. Tengok saya, bang. Abang tutup langsir? Tak pernah pun abang tidur tutup langsir. Isteri saya ni cuba bergurau dengan saya, tapi dia tak tahu hakikatnya yang semalam sesuatu berlaku. Abang takut ke? Hihihi. Ketawa isteri. Awak jangan buat macam tu depan anak. Dah, saya nak tidur. Tutup pintu. Isteri pun tutup pintu. Saya tidur dalam gelap. Lampu bilik tutup. Bilik tu menjadi gelap sebab tingkap pun saya tutup. Jadi bila bilik dah terlampau gelap, sebelum ni kalau tutup lampu pun setidak-tidaknya Casey ada lampu cahaya bulan yang masuk menerusi tingkap. Sekarang tingkap bilik dah tutup dengan langsir. Bilik tu menjadi gelap gelita. Saya ni pula tak boleh buka lampu untuk tidur. Dan dalam bilik anak saya cuma ada lampu bilik saja. Lampu malam, lampu table lamp tak ada. Terpaksa tidur dalam gelap. Tengah tidur Casey, saya dengar bunyi sesuatu yang melirit dalam bilik tidur anak saya. Saya diam lagi. Pejam mata dan cuba nak tidur. Bunyi itu datang lagi. Saya buka mata. Duduk dekat katil.
Tengok sekeliling tak nampak apa-apa, tapi dengar suara bulu rumah meremang. Saya pun cakap, "Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku." Rupa-rupanya betul lah anak aku cakap. Tak apa. Urusan kau apa datang ke sini? Bangun. Saya buka lampu. Saya paksa diri saya untuk tidur sampai ke pagi. Keesokan paginya, saya tak bercakap dengan isteri tentang apa yang berlaku. Malah, bila rumah dah kosong, saya sebenarnya menjemput seorang kawan saya yang merupakan pakar dalam hal-hal berkaitan dengan makhluk halus. Datang dekat rumah, dia tengok bilik-bilik lain, rumah ruang tamu. Dia mula pagar dan menghalau apa jua yang ada dalam rumah. Casey bila dia tengah jalan satu sudut dekat ruang tamu, kemudian dia pergi dekat dapur, kemudian dia pergi study room, dia tengok store room, dia tengok bilik anak lelaki saya, dia tengok bilik saya, kemudian dia masuk bilik anak gadis saya. Bilik anak gadis dia masuk. Katanya, "Wah." Apa yang wah? Kau tak rasa ke bilik ni panas? Bilik yang lain okey. Ni bahang ni. Saya terdiam. Kenapa Tak tahu pula. Tapi ada benda kat sini. Bahang ni. Panas ni. Bilik siapa ni? Anak perempuan aku. Teman saya masuk. Baca. Teman saya kata, "Ini satu hari tak boleh jalan. Kena datang 2-3 kali. Kau jangan kasih anak kau tidur sini Bila malam tiba, anak saya dah rasa sedih. Anissa rasa sedih sangat. Sebab itu malam yang ketiga dia nak kena masuk dan tidur dalam biliknya. Saya pun bersuara, "Anissa, tak apa. Mulai hari ini Anissa tidur dengan bapak dengan mak. Bilik tu tak payah tidur dulu Anissa terus lari, peluk saya, cakap thank you bapak. Masuk dalam bilik, tidur nyenyak sampai ke pagi. Malam-malam tengah tidur, isteri tidur, anak tidur, isteri saya tak tahu apa. Dekat sebelah Casey, bunyi ketuk-ketuk. Saya dapat lihat daripada celah bawah pintu, lampu bilik sebelah bermain kelap-kelip Casey beberapa kali pada malam tu. Tidak pasti punca datang dari mana. Akhirnya teman saya datang dan cuba lagi, dapat halau benda tu keluar. Jadi begini Casey, bila tanya teman saya untuk berikan penjelasan kenapa tiba-tiba ada dalam rumah aku, katanya bila saya paksa anak gadis yang takut tidur seorang, yang takut, semangatnya rendah, makhluk ni akan lalu depan rumah, depan pintu, dekat tingkap. Dia akan lalu terbang, kita tak nampak. Jadi bila anak tengah takut, dia beri kesan, sini ada budak takut Dia pun datang dekat, budak ni seorang takut. Jadi dia masuk, dia ganggu, dan dia terus duduk dalam rumah tanpa saya sedari. Sebab tu kata teman saya, dalam rumah ni kenalah sembahyang, azan, baca Quran. Jadi dengan itu ia membalas balik rasa takut tu. Oleh kerana rumah ni dipagar dengan bacaan-bacaan, dengan solat, benda ni datang pun tak boleh masuk. Dia pun takut nak masuk, sebabnya dilindungi oleh malaikat-malaikat. Saya terdiam. Sejak malam tu saya akur. Saya banyak salah. Tak boleh paksa Casey. Nasib baiklah saya sedar cepat. Kalau tidak, mungkin anak saya akan jadi mangsa gangguan dan rasukan. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ni kiriman daripada Kak Normah. Kisah kakak menjaga cucu kakak yang baru berusia beberapa bulan. Pada waktu itulah, sekarang ini cucu pun dah usia 2 tahun lebih.
Waktu itu, ketika kakak menjaga waktu malam, ibu dengan ayahnya, iaitu anak kakak dengan menantu kakak ni, mereka kerja shift. Kedua-duanya shift malam. Kakak menjaga cucu sebab kakak tinggal bersama dengan mereka. Satu malam ni cucu kakak menangis, Casey. Menangis. Alah, cucu nenek ni kenapa nangis? Pendengar Misteri Jam 12. Kakak mendukung cucu keluar dari bilik. Dokong, tak nak kasih dia nangis. Yang hairan, Casey, masuk bilik kakak, bila dia dekat luar ni, kakak tengah dokong, tidurkan dia sampai dia tidur tau. Dah senyap. Masuk bilik, jalan beberapa tapak, letak dekat katil baby. Katil baby ni tepi katil kakak. Dah, alhamdulillah dah tidur cucu aku. Baru nak tutup mata, Casey. Ya Allah, kenapa ni? Angkat. Apa berlaku, Casey? Selepas beberapa kali cuba menangis, tarik katil baby. Tarik sampai dekat ruang tamu. Buka kipas. Dia dah tidur letak. Dah letak dekat ruang tamu. Kakak cuba bayangkan, kakak cuba diamkan untuk beberapa minit. 2 minit, 5 minit, 10 minit. Nyenyak pula dia tidur. Kenapa letak dalam bilik dia menangis macam? Jadi, kakak ni ada satu handphone. Kakak hidupkan surah suci, letak dalam bilik, Casey. Tutup pintu bilik. Kakak tidur dekat sofa, cucu dekat tepi kakak, tepi sofa. Tidur, kakak pun tidur. Tengah tidur, terbaring di sofa dekat rumah kakak, yang mana dalam bilik mungkin ada sesuatu yang berlaku, kakak tak pasti. Dah buka bacaan surah-surah suci pada waktu itu. Tengah tidur ni, Casey. Tiba-tiba pintu bilik yang ditutup. Casey, maaf cakaplah, Casey. Malam tu memang takut. Tapi oleh kerana naluri nak jaga cucu dengan baik, menguasai perasaan takut, Casey, kakak dengan cucu dekat luar. Pintu bilik tutup, dalam tu putarkan bacaan surah suci menggunakan handphone. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik. Siapa yang ketuk, Casey? Kemungkinan lah. Katanya di sini, kemungkinan. Sebab itulah cucu kakak bila masuk dalam bilik dia menangis, tak nak tidur. Mungkin benda tu ganggu dia agaknya. Terima kasih, Casey. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini berkenaan dengan rumah yang dikatakan dalam rumah yang beliau tinggal ini seringkali anaknya ternampak kelibat. Kelibat seorang nenek dalam rumah yang mereka tinggal, dan ini menghantui dirinya, menghantui anak-anaknya. Yang paling pelik, kehadiran nenek ini hanya akan muncul apabila hujan lebat tiba. Setiap kali hujan lebat, setiap kalilah nenek ini akan muncul dan anak-anak akan menjadi takut. Mama. Ma, nak tidur dengan Mama boleh tak? Pergilah tidur dengan
dengan abang tu. Erwin kan dah besar. Ma takutlah, Ma. Dalam bilik ada orang. Pendengar Ria 897. Itulah yang berlaku kepada anak kakak yang berkongsi pengalaman beliau. Anaknya pada suatu malam datang ke dalam bilik ketika hujan lebat. Kejutkan mama beliau ataupun ibunya, memberitahu nak tidur dengan ibu. Bila ibu katanya bila kakak suruh dia tidur dengan abang. Erwin kan dah besar. Dia kata takut dalam bilik ada orang, Ma. Pada mulanya kakak ingatkan anak kakak ni mungkin mimpi yang ngeri, mempunyai mimpi yang buruk. Jadi anak-anak kecil ni mungkin tidak tahu bezakan mimpi dengan realiti. Kemungkinan dia mimpi yang buruk, dia bangun tidur, dia takut, dia masuk bilik kakak, katanya nak tidur dengan kakak. Jadi malam tu kakak benarkan tidur dengan kakak dengan suami dalam bilik Casey. Abangnya seorang diri dalam bilik tidur. Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan lebih kurang seminggu daripada kejadian malam tu, datang lagi hujan selebat-lebatnya Casey. Waktu tu kakak sedang berada di ruang tamu, sedang habiskan kerja sedikit. Tengah duduk dekat meja makan dengan pen, dengan buku nota, sedang tulis nota untuk perniagaan kecil-kecilan kakak. Anak kakak keluar daripada bilik. Anak kakak yang bongsu berjalan terus peluk kakak seirat-iratnya. Win, belum tidur lagi? Dah pukul berapa ni? Dah lah, go and sleep. Pergi tidur. Ma, takut, Ma. Takut apa? Dalam bilik ada orang, Ma. Bayangkan pendengar Ria 897. Ewin tak boleh macam ni tau. Mana ada orang? Kakak pegang tangan anak. Tak nak, takut. Ada orang, Ma, ada orang. Kakak pun marah dia. Erwin, don't do this. Masuk bilik tidur. Pegang tangan, kakak tarik. Dia seolah-olah melawan, tak nak masuk dalam bilik. Sampai depan pintu bilik anak kakak. Kakak berdiri dekat pintu bilik. Bilik anak kakak gelap. Anak lelaki yang sulung sedang tidur di atas katilnya. Atas katil anak lelaki kakak, sekali pandang, kakak nampak macam ada orang tengah baring, Casey. Terus kakak tengok anak, tengok balik katilnya. Kakak istighfar, astagfirullahalazim. Anak aku cakap dengan betul rupanya. Kakak buka lampu, dokong anak kakak. Win, tidur bilik nak? Nak? Tak nak, Mama. Dia masih ada. Kemudian kakak kata okeylah, tak apa. Win tidur dengan Mama. Masuk dalam bilik. Waktu tu suami kakak tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Cuma kakak dengan dua anak bujang kakak. Jadi bawa anak kakak baring dekat atas katil. Teringat pula anak yang sulung ni. Kesian pula tinggalkan dia seorang-seorang dalam bilik. Kakak pun kata pada anak lelaki kakak yang kecil ni, kakak kata, Win tunggu sekejap. Mama pergi sebelah kejutkan abang, tidur dengan Mama. Jadi anak lelaki kakak takut. Katanya, jangan Ma, nak ikut. No, Win, stay sini. Tunggu sini sekejap. Okay? 1 minute. 1 minit je. Anak kakak tunggu dekat katil. Kakak keluar dari bilik Casey.
menuju ke arah bilik anak lelaki kakak. Casey, Danish, bangun nak. Danish tidur dengan mama dengan adik dekat dalam bilik Danish. Bila anak lelaki kakak yang sulung bangun dari tidur, matanya terkebil-kebil kerana mengantuk. Kakak tak angkat. Terpaksa kakak kejutkan dia untuk masuk ke dalam bilik. Jadi kakak kejut abang dia bangun, mata terkebil, kusuk mata. Danish, cepat ikut mama. Adik dah tidur dalam bilik. Angkat bantal, jalan keluar. Anak lelaki masih tengah duduk dekat katil, kakak dekat pintu. Toleh belakang. Casey, kakak nampak sekali pandang saja Casey. Pendengar 897 FM. Dekat tepi tingkap belakang langsir, kelihatan seperti ada susuk tubuh dan nampak raut wajah seorang wanita tua yang ada dalam bilik anak kakak. Kakak panggil, anak lelaki yang sulung datang, ikut kakak masuk dalam bilik dan tidur bersama dengan kakak sampailah keesokan paginya. Bila kakak tanya pada anak bongsu kakak apa yang dia nampak, dia cuba jelaskan. Kakak cuba cakap baik-baik dengan dia. Katanya dia nampak dalam bilik ada nenek yang duduk sebilik dengan dia. Perkara ini kerap berlaku dan selepas hanya beberapa kalilah kejadian ini berlaku, baru kakak perasan. Setiap kali hujan lebat, setiap kali itulah susuk tubuh wanita tua akan kelihatan dalam bilik tidur anak lelaki kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Saudara, kisah yang ini datang daripada Hamizan yang berkongsi peristiwa kejadian ini berlaku dalam rumah yang mana hampir setiap malam isterinya akan terbangun. Kata mereka, beliau dan isteri sedang nyenyak tidur. Isteri akan terbangun dalam keadaan terpekik. Dia juga akan terbangun kerana pekikan isteri yang mengganggu beliau ketika sedang tidur nyenyak. Lalu dia akan bertanya. Isterinya akan memberitahu yang dia mimpi yang menakutkan sangat-sangat. Perkara ini berlaku untuk beberapa minggu sebelum satu perkara berlaku yang mana isterinya difahamkan isteri kepada Encik Hamizan. Katanya di sini isteri saya mudah nampak Casey. Selepas dia seringkali mimpi pada waktu malam, dia akan terbangun pada waktu malam. Dia akan bangun terpekik. Saya akan terbangun, dia akan istighfar, saya akan urut-urut bahagian belakangnya. Sampaikan pada satu hari, katanya, "Bang, ada apa? Saya tidur lah Bang, siapa tu bang dekat dalam bilik kita?" Isteri saya bercakap macam tu, Casey. Siapa apa yang? Dalam bilik ni cuma kita berdua je yang.
Alah abang, abang tengok betul-betul. Sejak hari itu isteri saya boleh melihat ataupun mudah untuk melihat makhluk-makhluk ini. Tapi masalahnya bila isteri saya dah mula boleh nampak sikit-sikit Casey, dah tak tenteram lagi. Kemana saja dia pandang, dia akan takut. Dia akan menangis. Sampaikan Casey, dia pada satu ketika itu dia ambil benda tajam iaitu gunting dan nak cocok ataupun nak merodok matanya. Sampai gitu sekali Casey. Akhirnya saya membawa dia berjumpa dengan seorang pakar perubatan untuk merawat. Tapi pakar itu mengatakan yang dia tidak mampu untuk kembalikan apa yang dia miliki, iaitu menutup hijabnya. Dia hanya boleh menghadang. Selebihnya adalah kekuatan isteri saya untuk melawan. Kalau isteri saya tidak kuat melawan, dia akan datang balik. Penglihatan yang dimaksudkan itu akan datang balik dan akan menghantui isteri saya sampai isteri saya jadi gila Casey. Maaf cakap Casey, sebelum ini kata Encik Hamizan, kami suami isteri tidak rajin menunaikan solat. Meninggalkan solat lebih kerap daripada menunaikan. Akan tetapi selepas kejadian ini, isteri saya mula dekatkan dirinya pada Yang Maha Esa. Mula mengambil wuduk, mula solat malam, dan lama kelamaan isteri saya keadaannya lebih tenang daripada sebelumnya. Terpulang pada semua nak percaya. Saya pun sukar nak percaya kata isteri boleh nampak. Saat yang paling menyeramkan, saya dengan isteri pada waktu itu sedang menonton TV dekat ruang tamu. Apabila isteri kata, "Bang, tolong tutup pintu boleh tak bang?" "Kenapa yang?" Bang, jangan soal bang. Tolong tutup pintu bang. Saya bangun. Saya pergi ke pintu rumah. Pegang pintu rumah nak tolak untuk tutup pintu. Bulu rumah saya meremang. Bismillah. Saya tutup pintu. Saya patah balik duduk. "Kenapa yang?" kata isteri. Dia nampak depan pintu rumah ada pocong sedang berdiri. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga pendengar Ria 897 FM. Nama saya Kak Salma. Kakak nak berkongsi pengalaman kakak. Kisah ini berlaku dalam rumah kakak Casey. Dalam rumah kakak. Ini berkenaan dengan gangguan yang kakak kena, kata Kak Salma. Kita manusia ni memang tak lari dari kesilapan. Kita manusia ni memang tak boleh lari daripada dibenci oleh orang. Benci kerana sifat sikap kita yang sombong, yang angkuh, ataupun benci kerana kejayaan dalam hidup. Kadang-kadang bila kita berjaya, kita juga akan membuat musuh secara senyap ataupun secara tidak langsung. Ini saya setuju Kak Salma betul. Kadang-kadang bila kita berjaya dalam sesuatu hal, perniagaan, dalam pekerjaan, akan timbul musuh yang tak tahu kenapa dia nak bermusuh dengan kita. Kakak pernah dibuat orang Casey satu ketika dahulu dan memakan masa yang lama untuk berubat, tapi Alhamdulillah kakak dapat dipulihkan. Selepas itu, pakar yang menjaga dan merawat kakak memagar rumah kakak. Pagar sebelah luar, pagar sebelah dalam, dan adalah
perkara-perkara yang dilakukan oleh pakar ini. Jadi dulunya benda ni boleh masuk dalam rumah. Ya, dia boleh masuk dalam rumah, dia akan menjelma. Kadang-kadang bila kakak tengah duduk dekat ruang tamu, suami dah tidur dalam bilik, nanti kakak akan nampak ada perempuan tu merangkak masuk dalam bilik rumah kakak. Nanti besok pagi suami akan beritahulah, kadang-kadang kakak ni ada habit bila tengok TV sampai tertidur dekat depan. Jadi keesokan paginya suami akan beritahu kakak, "Semalam awak tidur, bukan main tolak saya Dan kakak terperanjat lah. Bukankah kakak tidur dekat depan? Siapa yang tidur dengan suami kakak dalam bilik, Casey? Jadi kakak pun tak naklah menimbulkan sebarang benda-benda yang tidak diingini. Kakak hanya berdiam diri. Dan ada waktunya, seperti kakak katakan tadi, akan kelihatan perempuan merangkak masuk ke dalam bilik. Pernah sekali bila kakak sedang nak masuk dalam bilik, katil kakak, di bawah katil kakak nampak macam ada tangan manusia terkeluar. Sebabnya bahagian bawah katil akan ditutup dengan cadar yang panjang. Dan nanti cadar tu bila selak, bawah tu kakak simpan bantal dan juga ada barang-barang yang lain seperti beg. Pada suatu malam nak masuk bilik nak tidur, lampu bilik dah memang gelap. Kakak matikan, suami tengah tidur. Ternampak macam tangan orang terkeluar. Nampak bahagian kuku terkeluar sedikit daripada bawah katil. Kakak terkejut melihatnya. Kakak buka lampu, tangan tu hilang dari pandangan. Casey, seperti yang dikatakan oleh Kak Su kita, setelah kakak menjalani rawatan yang memakan masa agak lama, benda tu dah tak ada lagi kelihatan dalam rumah. Tapi yang menakutkan sebenarnya, Casey, benda ni berlaku di luar rumah. Kadang-kadang bila tengah duduk, bukan malam pada waktu petang-petang hari pun kakak akan dengar, "Assalamualaikum." Bunyi orang beri salam. Kedengaran macam orang beri salam, tapi tidak, Casey. Katanya Kak Salma, bukan Kak Su, maaf. Jadi Kak Salma katakan, kadang-kala tengah duduk nanti dengar, "Assalamualaikum." Bunyi orang beri salam. Malam-malam hari akan dengar bunyi orang cakar-cakar pintu rumah. Kadang-kala bunyi orang ketuk pintu. Kadang-kala bunyi orang hentak dan hempas pintu rumah. Yang paling menakutkan, kalau kakak pergi ke dapur, bilik rumah kakak tidak ada tandas. Kalau nak ke tandas, kakak kena keluar dari bilik, jalan ke dapur. Dekat dapur ada tandas. Kemudian keluar daripada tandas tu, nampak tingkap dapur. Kadang-kala dekat tingkap dapur, Casey, nampak macam ada orang sedang berdiri. Walhal kakak tinggal di tingkat atas. Tapi ini semua dapat kakak tangani dengan menguatkan keimanan, sentiasa bertakwa dan mendirikan kewajipan kakak sebagai seorang Muslim. Benda ni memang ada di antara kita dan ia akan menakut-nakutkan kita. Kita jangan tunjukkan yang kita takut. Kalau kakak terus beralah, kakak pasti kalah. Suami kakak pun pernah menceritakan beberapa kali pernah ternampak seperti ada kepala terapung-apung di luar tingkap bilik. Ini semua kakak rasalah adalah perbuatan yang mana orang yang tidak puas hati dengan kejayaan kakak dengan suami melakukan sesuatu untuk menakut-nakutkan kami suami isteri. Kakak tahu siapa yang buat, cuma tak ada bukti yang kukuh. Punya diri, kata Kak Salma. Hentikanlah daripada mengganggu kakak sekeluarga dengan suami. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Semua orang akan mati satu hari nanti, tapi tolonglah, jangan sampai kita mati dan perbuatan akan disoal kerana perbuatan kita di dunia yang mementingkan diri sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.
kisah ini berlaku di Malaysia dan beliau adalah pendengar Misteri 12 berasal dari Johor. Apa yang berlaku, pengalaman yang diceritakan ini, mohon maaf, banyak info-info yang saya tak boleh kongsi dengan anda. Ya, katanya suruh rahsiakan, takut nanti ada ahli keluarga yang kenal bila sebut tinggal kampung mana lah, dekat mana dan sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, bila dia menghubungi saya, dia memberitahu sekarang ni dia takut nak duduk dalam rumah sendiri. Kerana apa? Kerana perbuatan kakaknya. Jadi baru-baru ini, kata beliau, ibunya telah pun meninggal dunia. Kakak ni dengan dia, pastinya dengan ayahnya lah, memang sedih lah, satu kehilangan yang amat besar. Ibunya sakit dah lama, kemudian baru-baru ini sakitnya semakin teruk dan mengembuskan nafas terakhir, ya, lebih kurang beberapa bulan yang lalu. Jadi dipendekkan cerita, beliau memberitahu saya, kakak tak boleh lupakan pemanggilan ibu. Setiap malam menangis, saya pun ikut menangis, tapi saya ni lebih boleh mengawal emosi, kata beliau. Jadi kakaknya telah pun mengambil, bayangkan mereka tidur semua di satu bilik, arwah ibu dengan bapa satu bilik. Pendengar kita yang berkongsi, beliau tak nak beritahu nama, saya gunakan nama Ana, bukan nama sebenar. Ana tidur satu bilik, kakaknya satu bilik. Kemudian sekarang ni masalahnya, kakaknya setiap malam kalau tidur, dia akan ambil baju ibunya. Baju ibu yang sebutkan di sini bukan baju ibu yang digantung dalam lemari, tidak. Baju ibu yang belum sempat dicuci. Baju yang digunakan ketika ibu berada di rumah dan meninggal dengan pakaian yang dipakai itu. Jadi baju tu kakak akan letak dekat katil, baringkan macam seolah-olah ada orang tengah pakai. Kakak akan tidur sebelah ibu. Masalahnya sekarang, pada satu malam, saya ni telah pun diarahkan oleh bapa saya, oleh abah saya, kata beliau. Beliau telah pun diarahkan oleh abahnya untuk tengok-tengokkan kakak, sebab kakak ni lebih emosi daripada beliau. Jadi malam tu saya pun pergi bilik kakak. Terperanjat bila nampak dekat katil kakak ada dua orang. Satu kakak saya, yang sebelah kakak saya tu siapa Kisi? Bila ternampak, saya dah tak tahu nak bikin apa. Dan keesokan paginya, saya terperanjat bila masuk bilik kakak, nampak baju diletakkan atas katil. Ya, baju tangan panjang, lengan panjang milik ibu diletakkan atas katil. Kemudian dekat bawah tu letak kain yang dipakai oleh ibu ketika dia kurang sihat. Seolah-olah macam tengah baring kat atas katil. Saya pun tanya, kakak, asal kakak letak baju arwah mak macam tu? Kenapa engkau? Kau sibuk sangat masuk bilik aku pasal? Dia marah. Dia ceritakan dia marah. Selepas kejadian itu, kakaknya kunci pintu bilik, tak kasih dia masuk. Dan lama kelamaan, keadaan dalam bilik kakaknya semakin lama semakin teruk. Pakaian berselirak, makan kadang-kadang dekat dalam tak dibersihkan. Bilik tu dah jadi kotor sangat, tapi tetap tak dibenarkan masuk dalam. Dia beritahu abah, katanya beliau memberitahu abahnya. Abahnya cuma nasihatkan kakak, tapi kakak, abah rasa mungkin masih lagi emosi. Padahal tidak. Katanya ketika dia hubungi saya awal tadi, beliau menceritakan dia tahu yang kakaknya telah pun dikuasai emosinya oleh makhluk jin. Jadi dia tak tahu bagaimana sekarang nak dapatkan bantuan seorang pakar. Takut nanti abahnya salah faham, takut nanti keadaan ni menjadi tegang sebabnya saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak disetujui oleh abah saya. Buat masa ini, kata beliau, abahnya hanya merasakan perbuatan kakaknya ini kerana terlampau sayangkan dan rindukan arwah mak. Sebelum sempat habis berbual, telefon terputus. Tapi terima kasih kepada Ana ataupun N, bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan, kerana sudi berkongsi pengalaman, hubungi saya di Singapura ni dan berkongsi satu peristiwa yang amat menarik sangat-sangat.
Saudara, yang pergi biarkan berlalu pergi. Agak sukar untuk kita mungkin terima hakikatnya. Yang hidup pasti akan mati, dan yang hidup tak kira usia. Bukan yang hidup yang tua mati, yang muda terus hidup sampai ketua. Tidak. Kadang-kadang yang muda ni setengah jalan pun akan mengucapkan selamat tinggal tanpa mungkin tanpa sebarang peluang sebenarnya untuk berjumpa dengan keluarga. Tiba-tiba dah meninggal. Jadi inilah yang diceritakan oleh pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap dapatlah N, anda tahu siapa diri anda, mendapatkan bantuan mungkin daripada ahli keluarga yang lain, saudara mara, makcik-makcik. Mungkin boleh lihat keadaan kakak anda dan dapatkan bantuan pakar sebelum sesuatu yang lebih teruk berlaku menghantui keluarga anda. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Saudara, ada di antara kita pernah dengar mana mungkin ibu ataupun lebih tepat lagi nenek-nenek kita ni banyak sangat petua-petua pantang larang. Dan ada katanya kalau tidur malam jangan tidur berbaring. Miringkan tubuh ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ini kiriman daripada seorang pendengar. Kalau tadi Tri itu adalah seorang wanita. Ini kiriman daripada pendengar yang bernama Dayah yang berkongsi, yang mana beliau ni tinggal bersama dengan neneknya. Nenek selepas satu kejadian pada keluarga Dayah ni, katanya Dayah dia terpaksa untuk sementara waktu tinggal bersama dengan neneknya dan pakciknya lah. Jadi Dayah ada satu bilik dan nenek pernah menegur kalau tidur tu satu yang pertama sekali, dalam keadaan tidur pun kena tutup aurat. Nenek beritahu saya yang di dunia ni berkeliaran jin jantan, jin betina. Saya dengar pun ialah sebagai orang muda, kata Dayah, banyak sangat kepercayaan. Saya iyakan je lah. Casey, mohon maaf, saya kalau tidur malam, saya suka gunakan shorts seluar pendek dengan t-shirt saya dan tarik selimut. Biasalah kalau dalam keadaan sedang tidur, nanti kita akan pusing kiri, pusing kanan, kadang-kadang selimut tu tertanggal. Dan nenek saya pernah nampak, dia nasihatkan saya. Katanya, Dayah, nenek nak nasihatkan pada kau. Kau tidur malam, jangan suka tidur baring. Miringlah kanan, ataupun miring kiri ke. Nanti jin datang duduk dekat badan kau. Saya hanya senyum. Nenek ni tak habis-habislah dengan jin. Sampaikan pada satu malam, pada waktu malam, nenek saya dengan pakcik saya tidak ada di rumah, Casey. Seperti yang Dayah katakan, keluarga Dayah, ibu dan ayah adalah masalah keluarga. Jadi oleh kerana itu, Dayah terpaksa tinggal di rumah nenek dengan pakciknya. Malam yang disebutkan ini ketika kejadian, setelah beberapa kali nenek nasihat, pakcik dengan nenek tidak ada di rumah. Jadi beliau pun waktu tu sekitar jam 11 malam. 11 malam kata Dayah, saya pun dah masuk bilik lah, dah tutup pintu, dah mula nak tidur. Jadi saya baring, sambil baring tu saya bermain dengan handphone saya. Saya terdengar sesuatu macam bunyi orang tutup pintu tau, Kisi. Jadi saya ingatkan nenek dengan pakcik saya dah balik lah. Jadi setelah saya dengar bunyi orang tutup pintu, dalam 5-10 minit terus tak dengar bunyi apa-apa lagi. Yalah, nenek saya kalau dia balik, dia akan singgah masuk bilik saya. Buka pintu, dia tengok saya dah tidur ke belum. Kalau saya belum tidur, nanti dia tanya dah makan ke belum. Kadang-kadang lah misal kata kalau nenek balik, dia buka pintu,
Belum tidur Daya? Kau dah makan? Nanti Daya akan jawab mungkinlah. Oh dah makan Nik. Yalah. Tidur kau. Malam masih main handphone lagi. Dia tutup pintu dan dia masuk bilik dia. Tadi pada malam tu Daya tengah baring main handphone. Dia dengar bunyi orang macam buka dan tutup pintu. Sangkaan dalam benak fikiran ni, dah balik 5 minit 10 minit. Takkan ini aku tak masuk-masuk rumah. Senyap je. Kemudian baru nak bangun ni. Nak bangun, bayangkan pendengar Ria. Dah bangunkan badan daripada baring, nak pusingkan kaki letak atas lantai, ada orang buka pintu bilik. Dia buka perlahan Kemudian bila tolak pintu bilik, ada celah kecil sangat. Dari situ Casey bayangkan, Casey, ada mata orang sedang tengok saya. Nek? 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 Nek, jangan main-main lah. Nek? Saya baca surah Al-Fatihah, Kisi. Ya Allah, Kisi, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya tak tahu, Kisi. Pendengar Ria 897, anda bayangkan saya baca sedikit contoh. Daya sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir. Tiba-tiba benda tu, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Saya terdiam, Casey. Dia boleh sambut apa yang saya baca. Nenek, jangan main-main lah. Pak Long. Saya terus telefon Pak Long saya. Pak Long jawab telefon. Pak Long dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dipendekkan cerita, alhamdulillah saya dapat kekal dalam bilik tu. Gangguan tu walaupun dah berhenti, tapi perasaan takut masih ada. Saya dengar bunyi buka pintu, saya dah takut. Kemudian masuk nenek punya suara. Daya, Daya, nenek. Nenek tolak pintu. Kau belum tidur lagi? Tanya nenek dengan selambau. Nenek tak tahu. Kata Daya yang nenek dia tidak tahu keadaan cemas yang berlaku dalam rumah. Nek, nak tidur lah ni. Saya nak cakap tidur dengan nenek. Malam tu pun saya malu, Kisi. Jadi, setelah nenek keluar dari bilik, ya saya pun tidur. Tapi kali ni saya buka pintu dan saya buka lampu kecil di tepi katil saya. Saya tidur tiarap. Saya tidur baring. Kemudian saya beralih pusing tidur tiarap. Tak selesa, Kisi. Tidur miring, tak selesa. Saya baring balik. Baring, terlelap mata. Terkebil-kebil. Akhirnya, saya mata terkebil sebab tahan daripada nak tertidur. Takut sangat-sangat. Akhirnya saya tewas dan saya terlelap. Tengah tidur, dalam keadaan mata pejam, saya rasakan tangan kiri kanan saya tak boleh bergerak, Casey. Seolah-olah macam ada orang tahan dan nafas saya semakin lama semakin tipis. Tak boleh tarik nafas, Casey. Dan saya teringat pesan nenek saya. Kalau saya tidur baring, kata Daya, cuba kalau tak boleh bernafas, cuba saya istighfar dalam hati, perlahan-lahan istighfar. Casey, nak cakap dalam hati pun susah, bayangkan. Saya cuba. Akhirnya dalam hati boleh bercakap.
Saya ulang daripada dalam hati. Ia terus ke bibir saya. Baru saya tahu apa yang nenek saya cakap adalah benar. Jangan tidur pakai seluar pendek. Tidur pun nak kena tutup aurat, sebab ia mengundang jin untuk mengganggu kita. Dia akan datang dan duduk atas dada kita. Walaupun saya kurang selesa tidur miring kiri atau kanan, saya takut. Saya ikut nasihat nenek saya. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.